Assalamualaikum guys. Hari ni Alif Gaming is here. Jadi saya akan review cerita Kifara ya guys. So okay, mula-mula saya tak nak bagi spoiler lah. Tapi dalam perjalanan cerita tu tak faham lah juga, tapi boleh lah. Okay, jalan cerita dia, dia main-main ilmu hitam tau. Dalam cerita tu lah. Okay, dalam pelakon tu Remy Ishak lah, banyak macam-macam karakter. Dah yang saya tak tahulah. So mula-mula ada satu keluarga, ada seorang budak keluarga. Tapi isteri dia tu saya tak boleh spoiler. Korang kena tengok kat wayang mas sendiri. Okay, apa pendapat saya dalam filem ini? Saya bagi rating 7/10. Sebab kenapa saya bagi rating? Sebab cerita ni ada yang lawa, ada yang seram sikit, ada yang jumpscare. Jumpscare mana-mana lah. Macam biasa pula kan. Okay, jom. Pada pendapat saya dalam filem ini, boleh lah, tak ada bagus sangat. So, okay lah guys, bye.